Hello guys, welcome back to my vlog. Aku tahu lama aku tak buat vlog kan. Lama aku tinggal vlog. Aku rasa tahun lepas kot last aku buat vlog. Pergi London dengan Paris, hari tu pergi Europe. And aku dah buat banyak benda dah yang jadi kat dalam video aku ni kan. Aku pergi sana, aku pergi sini, aku buat skydiving. Bukan buat skydiving biasa, aku buat lesen skydiving. Aku lompat solo, terjun solo daripada kapal terbang. Aku dah ada lesen dah. Aku tak buat vlog tapi kali ni kan, untuk vlog kali ni aku nak pergi dekat tempat lain. Aku pun rasa macam malas nak buat vlog kan. Nak buat ke tak nak buat, nak buat ke tak nak buat. Tapi buatlah, dah lama tak buat kan. Kita nak ke mana nanti korang stay tune je dekat dalam vlog ni. Kita nak ke tempat yang best guys. Kita nak ke China. So apa ada dekat sana, apa yang aku nak buat, nanti kita stay tune. Okay, aku pun tak nak spill awal-awal. Korang boleh tengok vlog ni daripada awal sampai akhir apa yang aku buat kat sana. Alright. Okay, morning guys. Semalam dekat airport aku malas nak buat vlog banyak sangat sebab aku tahu kat sini memang pack, memang banyak video yang aku nak kena buat. So apa yang kita nak buat kat sini kan? Kau tengok baju aku ni. Aku dah tukar dah baju dia TCL. Korang tahu kan brand TCL kan? Dekat sini aku nak pergi dekat dia punya kilang. Tengok macam mana dia buat dia punya barang-barang tu. TCL dia ada banyak barang kan. Dia ada aircon, dia ada TV, dia ada mesin basuh, dia ada banyak benda kan. So kita nak tengok macam mana dia buat. Kita nak pergi melawat dia punya kilang. So dia macam lawatan sambil belajar. Tapi kita pergi dekat kilang TCL. Okay, so first day ni hujan. Semalam memang aku sampai dalam 1:30 kot. Kita baru landing dekat airport dekat sini. Lepas tu nak balik kat hotel apa lagi 3 lebih pagi juga baru sampai kat sini. So memang letih. Hari ni kita nak start. Ni pun aku tidur dalam 2 jam lebih macam tu je. So apa akan jadi hari ni kita akan tengok. Kita pergi kilang dia. Tengok dia punya flow video macam mana. Okay? Kalau tadi hujan kan, sekarang ni kita dah sampai panas dekat kilang TCL. Tapi yang ni bukan semua benda dia buat kat sini. Yang ni dia buat TV je. Dia punya LCD, dia punya screen apa semua. So kita akan tengok kat dalam. Masuk-masuk je kau dah boleh nampak dekat situ dinding yang besar tu. Semua tu panel screen tau. Memang besar. And dia siap boleh terbuka ke depan macam tu lagi. Memang canggih guys. So jom kita masuk dekat dalam dia. First checkpoint, kita tengok dia punya industrial process dulu. Dekat sini dia explain macam mana proses pembuatan TV tu. So daripada starting macam mana dia pasang dekat kilang, lepas tu delivery process macam mana sampailah TV tu sampai dekat kedai ataupun dekat rumah korang. Aku tak akan explain sesuatu macam mana dia buat, cuma aku akan go through the basic thing je dekat sini. Lepas tu ada juga solar panel kat sini. Ada banyak jenis solar panel. Kalau aku nak explain sesuatu, memang video ni akan jadi panjang. So kita akan insert je. Yang ni yang kita nak tengok. Dia punya TV daripada TCL. Yang ni besar, dia punya size 115 inci QD mini LED. Dia punya Hertz 144 guys. Tapi aku bukan nak review TV je semata-mata tau. Sebab kat sini ada banyak benda lagi yang aku nak explore. Yang ni nampak macam biasa je kan, tapi sebenarnya dia melengkung tau. Kalau kau tengok kat sini, dia melengkung. Tapi yang ni kecil sikit, yang ni dia besar lagi, yang ni lagi besar, yang ni dia melengkung habis. Kalau kau duduk kat sini kan, best lah. Sebab dia melengkung, dia curve. Nampak dia punya curve tu besar macam ni. Bukan TV je ada kat sini, phone pun ada juga. Yang ni yang phone punya. Flip bukan phone. Yang phone punya. Okay, kat sini macam korang boleh dengar tadi, memang bising guys sebab semua orang tengah sibuk buat konten kat sini. So aku voice over je lah dalam video ni, so that senang korang nak dengar. Macam aku cakap tadi, tempat ni dia tunjuk berkenaan dengan screen ataupun panel je. Macam TV, monitor, smartphone dah, ada laptop and ada banyak lagi benda yang melibatkan screen ataupun panel. Kalau nak explore satu kan kat sini, aku rasa satu hari tu memang tak sempat nak cover semua benda. Sebab kat sini besar. Lepas tu kat sini korang boleh tengok detail tau. Macam mana dia, teknologi apa yang dia guna kan, macam mana dia pasang, macam mana dia buat kan. Semua benda kau boleh tanya dia. Tempat kedua pula kita pergi dekat TCL Product Experience Hall. Yang ni dekat tempat lain pula tau, bukan kat tempat tadi. Sekejap. Korang rasa ada apa? TCL dia ada apa? Dia ada aircon, dia ada mesin basuh, dia ada smartphone tadi dah tunjuk, dia ada apa lagi? Ada banyak lagi. Jom tengok kat dalam.
Kalau macam tadi dia tunjuk pasal panel je kan. Dekat sini ada semua jenis produk daripada TCL. So masuk-masuk je kita orang dah disambut dengan robot yang cute ni, yang kecil cute ni. Robot kecil ni dia pandai cakap tau. Kau tengok kat situ. Dia siap pakai mic lagi and dia akan interact dengan kita orang kat situ. So macam biasa dia akan explain dulu dekat kita orang pasal background TCL ni, pasal company dia and everything kat situ. Tapi aku tak akan cerita pasal benda tu semua sebab aku tahu korang tak nak dengar. Korang nak tengok je kan produk apa yang ada dekat sini kan. Okay, jom. So apa yang ada kat sini? First kita ada smart glasses guys. Ada a few model kat sini. Dia akan explain satu-satu lah setiap fungsi model tu. Macam sekarang ni, brother ni tengah try dia punya smart glasses ni. Kalau yang macam brother ni tengah try kan, yang ni fungsi dia korang boleh tengok apa yang ada dekat phone korang dekat cermin mata ni. So dia macam lepas ni korang dah tak perlu nak pegang phone korang untuk nak tengok apa yang ada dekat phone tu. Korang just tengok je dekat cermin mata ni. Function ke tak? Dia umpamanya macam ada satu screen ataupun TV yang besar lah dekat depan korang. Dan selain tu dia ada smartphone, lepas tu dia ada tablet juga, dia ada screen monitor, macam-macam jenis ada. Ada yang flat, ada banyak lagi. Aku tak nak explain satu-satu, korang tengok sendiri apa yang ada kat dalam video ni. Okay? Oi, yang ni dia macam apa ni? Dia macam TV tapi dia transparent macam tu. Dia macam TV tapi kat belakang tu dia transparent. Yang ni cantik. Yang ni dia macam kalau kau tengok kat depan kan dia nampak macam painting. Actually ni TV tau. Ni TV. Nampak? Yang tu dekat bawah kalau kau nak letak macam tu. Kalau nak letak kat dinding pun boleh ataupun dia macam frame yang ni kecil sikit. Dekat dia punya experience hall ni macam-macam produk ada. Nampak kat situ. Dia punya stage tu siap boleh pusing-pusing lagi. Dia ada aircon. Lepas tu dia ada peti ais lah. Yang ni dia punya peti ais boleh pergi sampai suhu negatif 40 darjah Celsius tau. So memang sejuk. Untuk dia punya size peti ais ni, kau tengok sendiri. Dia memang besar guys. Dia siap demo lagi kat situ. So korang boleh isi banyak benda kat situ. Nak isi air ke, nak isi makanan ke, nak isi roti ke. Yang ni korang boleh isi buah. Kat bahagian bawah tu ada lagi 2 kompartmen lain yang kau boleh isi apa-apa je yang korang nak isi. And bukan tu je, yang macam dekat laci kat bawah tu, kalau korang buka, yang tu tempat ataupun kompartmen untuk bahagian freezer. Okay, dah tengok kan? Macam-macam benda ada kat sini dekat dia punya showroom ni. So esok kita nak ke mana lagi? Esok kita ada banyak lagi aktiviti lain. Stay tune guys. Hari kedua kita ada dekat Guangzhou. Kat belakang ni kita nak tengok aircon pula. Macam mana dia buat aircon apa semua kan. Yang ni dia punya tempat untuk nak buat aircon sahaja. Nak tengok macam mana aircon buat kan. Unit satu aircon tu macam mana dia buat satu-satu. Semua robot tau. Jom. Okay, hari ni dekat kilang aircon, kita boleh shoot video kat sini. So kat dalam ni korang boleh tengok sendiri, dia memang besar, lagi besar daripada tempat yang semalam tu. And ada banyak mesin dekat sini ataupun robot yang dia ada dekat sini. Kau boleh tengok. So function setiap mesin ataupun robot ni, dia akan buat task dia yang masing-masing lah. Dia akan pasang satu-satu kompartmen tu untuk hasilkan sebuah unit aircon tu. So semua benda daripada sekecil-kecil benda sampailah sebesar-besar benda, semua robot-robot ni akan buat. Kilang ni macam aku cakap tadi, dia besar. Bukan semua benda robot yang buat tau. Ada juga orang, tapi orang just akan monitor je. Untuk benda-benda yang simple orang akan buat. Contohnya macam nak monitor ke, yang tu orang akan buat. Untuk kerja-kerja yang berat ataupun yang melibatkan bahaya, ada risiko, yang tu semua dia suruh robot yang buat. So dekat sini dah boleh jimat tenaga kerja, sebab semua robot kan. Kos pun dah jimat. Lepas tu dia boleh hasilkan banyak unit aircon dalam satu-satu masa. So robot ni kan dia akan tengok remote control okey ataupun tak, kalau dia rosak ke apa ke. So robot tu akan ambil, dia akan letak kat sini, nanti robot tu akan inspect lah, dia akan tengok. Okay, dah settle dah, lepas tu dia akan beratur kat sini. Ni dah banyak proses dah dia dah lalui. Lepas tu dia akan pasang dia punya barang-barang kat dalam ni. Nampak dia punya barang-barang apa semua tu, semua robot Okay, yang ni pun robot nampak. So dia akan bawa barang apa-apa kat sini. Dia akan letak barang kat atas tu, lepas tu dia akan bergerak. Dan kalau kau tengok kat sini, dia ada QR tau. Kalau kau tengok kat sini, dia ada dia punya path lah. So robot akan ikut jalan dengan dia punya path ni. Yang ni dia dah bawa barang. Yang tu ada skru ke apa tu dia bawa tu kan. So dia boleh bawa barang berat lah robot ni. Dia punya inspection after dah packing apa semua pun still ada inspection lagi. Nampak? Yang ni dah masuk kotak dah.
dia still akan ambil gambar lagi. Kalau tadi dia ambil gambar dekat dia punya kompresor kan, tapi yang ni gambar kotak pun dia ambil. Kat sana semua yang dah ready dah siap dah kotak apa semua. Maybe nak pergi hantar dekat kedai ke, nak masuk kontainer ke. Semua unit-unit yang dah ready kat sana. Okay, tadi kita dah tengok dia punya proses nak pemasangan apa semua kan. So ni dia punya end product. Semua jenis aircon ada kat sini. Korang boleh tengok. Okay, yang ni dia intelligent. Kalau tak pakai remote kan, dia boleh voice je. Hello TCL. I am here. Set the temperature to 23. Okay. It's set to 23 degrees. Tak payah pakai remote. Okay, yang ni pula TCL Fresh In guys. Yang ni dia punya angin, korang tengok kat sini. 2 meter still dia boleh gerak lagi. Okay, korang boleh rasa dia punya angin tu. 4 meter korang boleh nampak kat sini. Dia still bergoyang. Sampailah 6 meter, 8 meter. And sampai 11 meter pun dia still boleh rasa dia punya angin tu. Macam korang boleh nampak kat sini, 11 meter still ada angin tu. Okay, yang ni pun sama juga. Dia boleh voice command. Korang boleh guna suara korang je. Hi TCL, Hello. turn on fresh air. Okay. The fresh air is on. Kau nampak kat sini, bila kita on fresh air kan, dia akan naik benda ni. Kau nampak warna biru kan. Kalau udara tu kotor ataupun udara tu tak sihat, dia akan tukar sama ada warna kuning ataupun warna merah. Kalau macam sekarang ni warna biru, maksudnya udara kat sini dah bersih ataupun dah cantik lah kat sini. And dia punya kualiti udara kat sini kan, dia ada soft wind tau. So sesuai untuk orang yang berusia ataupun especially baby yang kulit sensitif kan, dia okay. So dia tak ada kena direct dekat kulit yang sensitif macam baby. Tadi kita dah tengok final product. Lepas tu macam mana robot-robot dekat kilang tu pasang aircon ni kan. Tapi kalau suruh aku pasang satu-satu, memang aku tak tahu. So sekarang dia orang tengah explain macam mana aircon ni berfungsi. Apa kelebihan aircon daripada TCL ni. Contohnya macam model Fresh In ni tadi, macam mana dia ambil udara segar dekat luar masukkan dekat dalam aircon ataupun dekat dalam ruangan korang tu. So segala wire and technical part semua korang boleh tengok dekat sini. Daripada dia punya kipas, dia punya fungsi dalaman dia, litar dia apa semua, memang detail dia akan explain dekat korang. Macam contoh fungsi fresh air tadi yang dia automatic naik dekat bahagian atas aircon tu kan. So macam mana benda tu berfungsi, dia pun explain dekat sini. Aku ingat benda tu gimmick je semata-mata, tapi benda tu memang function, memang dia ada fungsi and memang berkesan. So memang banyak benda yang aku belajar dekat sini guys. And dah lepas tour satu kilang ni kan, baru aku rasa yakin untuk nak beli aircon daripada TCL ni. Sebab produk daripada TCL ni dia memang betul-betul terbukti berkesan, intelligent, lepas tu tahan lasak, tahan lama. Contoh macam sekarang ni kan, aku dekat dalam bilik kedap bunyi sekarang ni. Nak buat apa dekat sini, dia nak test bunyi aircon daripada TCL ni. Bunyi dia kuat ke slow je. And walaupun aircon ni dia bunyi slow kan, tapi dia boleh sejukkan ruangan korang tu. Dia bukan cakap saja, tapi dia siap ada tunjuk dia punya test tu. Nampak dekat situ, suhu dekat situ dah jadi sejuk dah. Kalau macam ni pula aku tengah pakai baju yang tebal ni untuk nak pergi mana ni kan. Yang ni aku nak masuk dekat dalam bilik yang beku sebab kita nak tengok keupayaan kompresor aircon daripada TCL tu. So dia punya kompresor. Sekarang ni dia dah buka suhu yang sejuk, dah jadi beku. Kalau tengok dah beku, ni bukan krim tu, bukan apa, ni memang ais hitam. Memang sejuk. Dia cakap boleh tahan dari suhu negatif 20 sampai negatif 40. So dia still boleh tahan, tak ada masalah. Dekat suhu yang ekstrim je ni.
Actually banyak lagi yang aku nak tunjuk dekat korang dekat dalam video ni, tapi video ni aku rasa memang dah panjang sangat-sangat ni. Memang tak sempat kalau aku nak cover semua benda. Tapi overall memang happy sangat aku join trip daripada TCL ni, sebab banyak benda yang aku belajar daripada dulu aku tak tahu macam mana aircon tu buat apa semua. So sekarang ni aku dah tahu dah, and baru aku tahu yang TCL ni bukan brand yang biasa and dia punya produk memang berkualiti. So I think that's all guys untuk vlog kali ni. Aku tak nak buat panjang sangat vlog kali ni kan. Aku tak nak campur semua. Kita nak letak yang scene ataupun pasal TCL je. Kita pergi melawat, dia pergi kilang apa semua tu. So aku akan duduk kat sini lagi 2 hari, maybe 3 hari lagi. Tapi kita akan santai je, kita akan chill je. So what do you think guys? Pasal vlog ni, aku harap vlog ni dapat membantu korang faham pasal macam mana produk TCL dibuat apa semua kan. Aku rasa macam baru dapat pendedahan yang lebih lagi pasal TCL ni, macam mana dia punya kilang, macam mana dia hasilkan satu benda ataupun satu produk tu. So okey lah kalau korang rasa nak datang kat sini. Kalau korang rasa macam nak tengok sendiri apa yang aku dah buat kat dalam video ni, korang boleh komen kat bawah. Mana tahu TCL notice and korang pun boleh join TCL untuk tengok macam mana dia buat guys. So hopefully dapat membantu korang untuk video ataupun vlog kali ni. See you guys in the next video. Bye.